Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ustaz Mus, Siti Hajar, Faziza, Wani Fitri, Anwar Zainul, Nasiha Umaira, anak jengka Anwar Zainul, semua sahabat yang hadir, Nur Hazana, barakallahu fikum. Tajuk pagi ni sangat menarik insya-Allah, iaitu berkaitan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah yang Allah kurniakan kepada baginda sepanjang hidup, bagi menunjukkan kepada kita tentang putusan nabi-nabi ini merupakan kebenaran. Mukjizat merupakan satu perkara yang khariq lil adah, perkara yang berlawanan daripada akal yang logik akal, kerana ia merupakan tanda kepada putusan kebenaran seorang Nabi yang diutuskan. Silhut, Diafik, hamba Allah, Nash, Syukri, Al-Fasiri, Bunga Buguran, Huda Zainuddin, Gigi Kalok. Sebenarnya terima kasih. Tolong share pada teman-teman kita lain ni, tak Aziz. Dah lama dah tak bersiaran, seminggu ni. Alhamdulillah semua, terima kasih kerana masih lagi bersama Saudara Bilal, Syikin Hussein, Cikgu Nur Hayati. Sungguh Baik, ayat ni renungan pagi ni adalah tafsir surah Al-Ankabut, ayat yang ke-50 hingga 21, tentang kata-kata golongan musyrikin kepada Nabi SAW, bahawa adakah benar bagi ini merupakan utusan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan Miki tafsir Kasir, boleh buka jilid yang ke-7, muka surat 194. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan puak-puak kafir Mekah berkata, mengapa tidak turun kepadanya mukjizat-mukjizat dari Rabbnya? Katakanlah, sungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sedang dibacakan kepada mereka? Sungguhnya dalam Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengkhabarkan tentang perangai orang-orang musyrikin dalam pertentangan dan juga tuntutan mereka kepada Nabi SAW supaya menunjukkan bukti-bukti putusannya. Kalau Nabi Musa AS, iaitulah tongkat boleh ditukar menjadi ular, membelah laut dan sebagainya. Kita telah baca 9 ayat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa AS. Ibrahim dibakar dalam api, baginda selamat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pula boleh menghidupkan orang telah mati, merawat orang kena penyakit kusta dan sebagainya. Kalau Salan Malayzi, ya silakan. Tarun Azman, Kalau Salan Kiti Yam, Yub Bota, Sayyid Hamd, Kalau Salan Hamidah, sesahabat ini milik Allah sekalian. Amal Gami, kalau saya semua yang hadir, barakallahu fikum, terima kasih kerana hadir, kerana sharing pada teman-teman kita yang lain. Moga kuliah pagi ini ada manfaat dalam perkongsian kita menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rosi Zamzuddin, Alhamdulillah, Nuria Ma'rus, Asmida, barakallahu fikum, terima kasih semua. Nazin, Nurusha, Haji Hamidah, Jimmy Jang, Amal, semua yang hadir, terima kasih, barakallahu fikum. Jadi kita sedang menceritakan tentang mukjizat Rasulullah SAW, bahawa golongan musyrikin ni mereka bertanya, mana dia bukti-bukti putusan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Allah menjelaskan kat sini betapa besarnya kebodohan mereka dan lemahnya akal mereka. Dan mereka minta tanda-tanda yang dapat menunjuk kepada mereka bahawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, ia telah tiba pada Al-Quran yang dibacakan. Macam inilah tuan-tuan, anak-anak kita tengah menghadapi SPM. Guru-guru cemerlang, guru-guru yang telah banyak mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesungguhan. Terima kasih, penuh keikhlasan, tak terbalas jasa seorang guru buat kita. Kadang-kadang yang berlakunya bila anak itu cemerlang, si bapa tu terus mengatakan memang dia ajar, memang dia belikan buku, memang dia wujudkan iklim kondusif kat rumah, aircon dan sebagainya. Dia terlupa bahawa begitu banyak sumbangan seorang guru kat sekolah. Ada yang lupa terus tentang jasa seorang guru. Sedangkan tak ada guru tu, tak adalah anak kita dapat belajar dengan cemerlangnya, dapat mengulang kaji, tahu soalan peperiksaan dan sebagainya. Maka hargailah guru-guru, sian guru-guru. Terima kasih kepada guru-guru yang dimuliakan Allah sekalian. Dagang Pak Malau pun ada juga bersama pada kali ini. Alhamdulillah.
Suyanto Toko, Nozia Zainuddin, Rogaya Sulaiman, Muhammad Rashid Sharif. Jadi kita sedang cerita tentang ayat-ayat yang buktikan kebenaran putusan Nabi kita SAW, iaitu dituntut dari puak musyrikin. Kalau kita umpamakan dalam kehidupan pada ini, seorang guru mengajar anak-anaknya tentang soalan peperiksaan. Ni kau kena buat ni, kau kena baca ni, ini penting, ini ambil perhatian. Guru tu mengajar dengan penuh keikhlasan, bahawa dia mengetahui, dia boleh baca plot, target ataupun soalan-soalan yang bakal masuk. Kerana dengan pengalamannya puluhan tahun mengajar, dia boleh agak dah apa soalan kebat pada kali ini. Tu kerja cikgu-cikgu yang mulia. Tapi malangnya anak murid ni mendustakan, kata alah cikgu, sudah cikgu, buktikanlah cikgu mana kebenaran soalan tu akan masuk. Dia tidak ambil perhatian. Sedangkan soalan yang bocor itu atau soalan yang telah disiapkan oleh cikgu itu untuk anak murid buat persiapan menghadapinya, kalaulah dibaca, kalaulah disadi, tentu dia akan dapat kesan cemerlang. Begitulah perumpamaan saya nak bagi pada pagi ni, memandangkan anak kita dalam masa peperiksaan. Maka kalau anak kita menolak dan bahkan memainkan, menghina cikgu tu, maka dia lah yang rugi. Kawan-kawannya beruntung lah. Kawan-kawannya cakap aku study, apa yang cikgu cakap itu betul-betul masuk. Tapi anak kita mendustakan, cikgu ni bawa bukti soalan peperiksaan, maka anak kita lah yang rugi. Soalan peperiksaan tu tetap akan berlaku. Masuk tak masuk, apa yang dicadangkan itu tidak merugikan dia kalau dia study. Tapi puak kafirin ini mendustakan, mempermainkan. Begitulah perumpamaan anak murid yang gagal ni tadi. Bahawasanya dia bukan saja tidak ambil perhatian pada soalan yang dikemukakan, pada kata-kata guru itu, malahan dia mentertawakannya, mengejek, menghina dan sebagainya. Cikgu ni begini, dia menghina cikgu itu. Jadi dia lah yang rugi. Begitulah. Jadi orang yang demikian, dia lah yang bodoh. Bahawa dia mempermainkan Nabi SAW dengan anggapan-anggapan yang bagai, menghina dan sebagainya, sehingga mengatakan Nabi itu abtar yang pernah kita baca dalam surah Kautsar yang lalu. Alhamdulillah, barakallahu fikum, terima kasih Ebon, Hisham lah, alhamdulillah semua cikgu ayah. Dengar baik tahu, ni kuliah saya, besok saya dah ke Tanah Suci untuk naik umrah. Saya semua doakan saya doakan tuan-tuan semua dalam kebaikan. Moga peminat-minat kuliah kat sini akan dapat pergi umrah bersama-sama pada masa akan datang, dapat menunaikan haji. Bagi mereka yang nak pergi haji, yang belum dapat giliran, bolehlah mengusahakan bersama kami di Zazan Travel. InsyaAllah. Damia, saya tak sempat live 2-3 hari belakangan ni, ya Allah, kerja banyak, tak sempat, kena keluar pagi sebagainya. Terima kasih semua sahabat yang hadir. Kalian ada lagi kat sini, barakallahu fikum, terima kasih kerana sharing kepada teman yang lain. Tak terbalas jasa kalian menyebarluaskan kalimah Allah ni. Moga setiap kita ada pahala. Walaupun kalian tak menyampaikan kuliah, tapi telah menyampaikan perkara-perkara ini kepada sahabat kita untuk ambil perhatian. Mudah-mudahan kalian mendapat pahala sama ataupun lebih daripada apa yang diusahakan. Kerana Nabi bersabda, ruba sami'u ruba mubalaghin aw amin as-sami'. Mungkin orang yang dengar itu mendapat pahala lebih besar daripada yang menyampaikannya, yang mendengarnya. Ruba mubalaghin aw amin as-sami'. Mungkin orang yang memperoleh ilmu itu diberikan kepadanya mendapat manfaat lebih banyak daripada yang mendengarnya. Gini, pagi ni kita dengan kuliah, jadi kita pun tak sempat, sibuk menguruskan anak sekolah sebagainya. Anak kita nak breakfast sebagainya. Maka kita pun sharing pada teman-teman yang lain. Teman dengar tu, dia dapat satu manfaat pada pagi ni, dia dapat amalkan. Kita yang dengar ni, kita yang mulakan penyampaian tu, kita tak dapat apa-apa manfaat pun dalam kata mendengar, kerana kita sibukkan dengan perkara-perkara lain. InsyaAllah Cikgu Rugaya, insyaAllah saya akan buat live dari Mekah nanti, insyaAllah. Waktu dia perbezaan lah, tuan-tuan ada sempat dia tengok, jarak 5 jam. Macam sekarang pukul 7.30 dekat Saudi pukul 2.30 pagi. Terima kasih Abu Auni, barakallahu fikum. Terima kasih dia. Alhamdulillah semua sahabat yang ada, barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih yang tolong sharing. Alhamdulillah semua sahabat yang ada, barakallahu fikum. Jadi kembali kita kepada topik bahawa Allah menggelar golongan seperti ini, bahawa mereka yang rugi, mereka lah yang bodoh sebenarnya. Kerana seumpama anak ni tadi sepatutnya dia menerima soalan dikemukakan oleh cikgu-cikgunya, bahawa soalan yang akan masuk, buat persiapan yang ni, tengok yang ni. Barakallahu fikum, warahmatullahi. Terima kasih semua. Kamal Abdul, terima kasih. Barakallahu fikum, terima kasih. Terima kasih Siti Mariam, terima kasih Zahidah.
Okey, terima kasih semua yang hadir. Jazakallah Pak Uda Zakwan Hasan Jadi kalau apa yang dimaksudkan di sini, bila Nabi menyampaikan satu berita yang akan berlaku, satu hakikat yang benar-benar akan berlaku sebab kematian, tapi dinafikan oleh puak kafirin musyrikin ini, bahawa akal mereka tak sampai ke arah itu, bahkan nafsu mereka mengongkong dan mereka dia berfikir kebenaran. Akibatnya mereka akan tersekat. Dan macam anak ni tadi yang sepatutnya mendapat soalan-soalan target untuk periksaan, dia buat persiapan, tapi dia tak buat begitu, malah dihinanya cikgu yang bawa berita itu. Alangkah ruginya dan bodohnya tindakan itu. Afa Amanda barakallahu Rashwa Rogaya, na'am, Akbar Ghani, Zaliha Arifin, na'am. Kalau semua sahabat yang hadir, barakallahu fikum, terima kasih. Hibati Aizai, sahabat yang saya kasih, sahabat yang saya cintai kerana Allah. Terima kasih kalian Zainul Riza kerana sharing video ni kepada teman-teman kita yang lain. Rashwal, nama wafat anda, Munirah, nama. Jadi mereka ni mempersoalkan bahawa benarkah Muhammad SAW ni utusan daripada Allah. Mana buktinya? Kalau kami dengar Nabi-Nabi terdahulu, ada bukti-bukti perutusan mereka. Bahawa mereka ni merupakan pilihan Allah, menyampaikan wahyu daripada Tuhannya. Muhammad SAW ni mana buktinya? Saya nak baca daripada buku ni, buku Arab pula, namanya Syifa. Bita'arif Huquqil Mustafa. Syifa Bita'arif Huquqil Mustafa. Oleh Imam Qadhi Iyad bin Musa al-Yahsubi al-Andalusi. Ini seorang ulama dari Spain, Andalus. Qadhi Iyad namanya. Beliau mengumpulkan buku ni 2 jilid tebal. Yang tangan saya ni mujalad al-awal, juzuk al-awal, cerita tentang kelebihan Nabi SAW. Syifa Bita'arif Huquqil Mustafa. Penawar untuk kita mengetahui tentang hak-hak Nabi kita SAW. Bahawa antara yang nyata di sini tentang mukjizat Nabi SAW. Jadi menceritakan mukjizat Nabi yang banyak sangat. Saya baca sikit. Wa minha ar-raw'a allati talhaq qulub sami'ihi wa asma'ihim inda sama'ihi wal haiba allati ta'tarihim 'inda tilawatihi liquwwati halihi wa inafati khatrihi. وهي على المكذبين به عظم حتى كانوا يستسكرون سمعه ويزيدهم نفورا كما قال الله تعالى ويودون انقطاعه لكراهتهم له ولهذا قال إن القرآن mustas'ab على من كرهه وهو الحكم. Jadi menceritakan tentang kelebihan Al-Quran dan kelebihan Nabi SAW, bahawa Nabi dan juga Al-Quran menimbulkan ketakutan kepada pihak musyrikun. Yang syafiqah. Baik. Jadi kalau menceritakan tentang Al-Quran yang dibacakan ni sebagai mukjizat Nabi SAW juga. Fahukiya fi sahih an Jubair bin Mut'im qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi al-maghrib bi-tur falamma balagha hadhihi al-aya am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun ila qawli al-musaytirun kana qalbi an yatira lil-islam. Ketika ni cerita Jubair bin Mut'im yang asalnya merupakan musuh Islam, tidak masuk Islam, tapi bila mendengar Nabi membaca daripada surah Taha ni, yang bila mendengar tentang ayat ini pada surah Tur ni, bila Nabi SAW baca mukhliqu min ghairi syai'in amul khaliqun sampai kepada ayat musaytirun, Jubair bin Mut'im yang pada masa itu belum masuk Islam lagi, mendengar bacaan tersebut, hatinya terasa seolah-olah macam terbang, tak sabar-sabar nak masuk Islam. Ini kekuatan yang daripada Quran, kekuatan yang kehebatan yang daripada Nabi SAW membaca Al-Quran saja untuk saya cerita kepada tuan-tuan tentang mukjizat Nabi kita SAW. Mukjizat baginda ni tak terpisah daripada Al-Quran lah. Al-Quran itu sebahagian daripada mukjizat Nabi dan menceritakan tentang mukjizat Nabi. Quran itu sebahagiannya dan peribadi Nabi SAW sendiri yang baca Al-Quran. Baik. Lagi mukjizat yang menceritakan tentang Rasulullah SAW ini. Fi insyiqaqil qamari wa habsi syamsi. Jadi menceritakan tentang mukjizat bahawa bulan pernah terbelah pada zaman Nabi SAW. Maryam Munirah, Salam Ruwaida, Zari Harun, na'am. Jamaliyah Nazri, Mahmud Nur Nurida, na'am. Nita Aziz, Rizawati, Kasyaf Allah Masya-Allah, Kasyaf Adli. Jadi menceritakan tentang mukjizat Nabi SAW. Satu daripadanya Al-Quran, yang kedua yang saya sebut ni adalah terbelahnya bulan dan tertahannya matahari. Iaitu Allah menyatakan dalam surah Al-Qamar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarabati sa'atu wa insyaqal qamar wa yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
ya, telah dekat waktu kiamat dan terbelahlah bulan. Kalau mereka melihat bukti-bukti daripada Allah ni, mereka akan berpaling dan mengatakan ini merupakan sihir yang berterusan. Ya. Jadi wajma'al mufassirun Ahlussunnah ala wuqu'ihi, bahawasanya sekalian para mufassirin juga Ahlussunnah iaitu ahlu hadis bersepakat untuk mengatakan, berijma' tentang berlakunya mukjizat ini, iaitu telah membelah Nabi akan bulan. Sehingga bulan tu bayangkan macam tu macam mana kita nak bayangkan bulan, adalah bulan. Maka yang sebelah tu terbelah dan jatuh ke bawahnya. Ya, mukjizat dilakukan oleh Nabi SAW, Masih Zakaria AS, sampai menyebabkan seorang daripada raja yang ada di India pada masa itu, di kalangan Malbari, masuk Islam bila melihat bulan itu dari negaranya. Datang dia ke Mekah untuk masuk Islam. Jadi sahabat dia, tahu tak cerita ni? Yang mana-mana keturunan Malbari itu boleh banggalah keturunan mereka, kerana keturunan mereka antara yang paling awal masuk Islam. Antara yang paling awal masuk Islam. Ya, ada diceritakan perkara ni. Faham? Siapa Kak Aisyah? Alhamdulillah. Siti Rafi'ah. Alhamdulillah. Siti Aisyah. Barakallahu fikum. Azul Ali. Fiza. Nanti saya bawa lebih lanjut. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala in syaqqa al-qamaru ala ahli Rasulullah firqataini, firqatu fawqa al-jabal wa firqatun dunahu. Bahawa daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu merupakan salah seorang daripada sahabat yang paling faqih, Usul Qurabi alaihi Arbaatun Hamidah, Yimun alaihi Ini Zatira, Amiruddin, Syuhada, Mazafran, ya. Bahkan dia Cempaka Aisyah, Jadi ketika terbelahnya bulan, kata Abdullah bin Mas'ud ini, sampai satu bahagian berada di atas bukit Kubais. Kubais bukit Safa. Dan satu berada di bawah bukit Safa itu. Bukit Kubais itu, Yang mulia Syarifah Junaidah alaihi Hamidah Hani, Puan Faiza, Cik Maida. Jadi ini merupakan mukjizat Nabi SAW yang disebut dalam surah Al-Qamar. Ya. Baik. Jadi dalam setengah riwayat mengatakan bila Quraisy melihat perkara ini, mereka berkata, faqala kufaru Quraisyin saharakum ibnu Abi Kabsyah. Ya, bahawa ini merupakan satu gelaran buat Nabi SAW, bahawa golongan musyrikin ni dia panggil Nabi dengan berbagai gelaran. Anisa bin Aziz, Puan Faiza Nuhayati. Bila melihat Ka'sab, bila melihat bulan itu terbelah pada zaman Nabi SAW, maka si kafir yang minta macam-macam bukti ni, bila dah telah dikemukakan seperti itu, dah dikata pula saharakum ibnu Abi Kabsyah. Tengok, dah si Fulan ni buat hal, si Fulan ni menipu kamu. Mereka menggelar Nabi dengan Ibn Abi Kabsyah. Ini satu gelaran buat Nabi kita SAW boleh buat musyrikun sebagai satu gelaran penghinaan sebenarnya. Bahawa Ibn Abi Kabsyah ni dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa dikatakan bahawa rajulun faraka dinal jahiliyah kadiman wa 'abdu syi'ra fashabbahu Rasulullah SAW, ya, atau anna abahu min ar-radha'ah kana lahu ibnatuhu tusamma Kabsyah fakana yukanna biha. Ya, yukanna biha. Jadi dalam penggelaran mereka terhadap Nabi ini dengan namakan Ibn Abi Kabsyah, dia merujuk kepada dua. Dulu zaman jahiliah ada seorang lelaki bernama Abu Kabsyah yang telah pun murtad daripada agama jahiliah. Jadi puak Quraisy zaman dahulu, puak Arab jahiliah ni memanggil sesiapa saja meninggalkan agama mereka sebagai Ibn Abi Kabsyah. Itu yang pertama. Ya. Jadi riwayat yang kedua mengatakan bahawa bapa Nabi SAW, bapa Nabi iaitu Abdullah, telah pun disusukan dengan seorang anak perempuan namanya Kabsyah. Maka Nabi dipanggil sebagai Ibn Abi Kabsyah. Ini ada dua riwayat lah. Apapun ini merupakan satu gelaran penghinaan lah untuk Nabi SAW. Ya, macam kita katalah, dah si Fulan buat hal dah, si Mamat ni, macam itulah kita cakap seolah-olah. Jadi mereka telah menghina Nabi SAW, mengatakan bahawa ketika mereka minta untuk bulan itu dibelah dan Nabi telah melakukannya, mereka mengatakan ni sihir. Padahal sampai Raja India itu datang daripada beberapa ribu batu menaiki kapal untuk mencari Nabi SAW, mendengar kebenaran Islam dan masuk Islam. Jadi aman bihi man aman wa kafara bihi man kafar. Siapa yang Zaliha, siapa yang telah mendapat hidayah, maka Allah berikan kepada hatinya, dia akan datang untuk masuk Islam. Sedangkan si kafir, walaupun banyak bukti yang dikemukakan padanya, tapi hatinya tetap bergelumang dalam kekufuran dan juga kemaksiatan
dan buta mata hatinya, tak boleh terima kebaikan-kebaikan yang dinyatakan, yang zahirkan. Ibnu Maryam, Zainal Hasan. Baik, dan tuan-tuan tahu tak, sebenarnya perutusan Nabi SAW ni telah diketahui oleh penduduk Yahudi. Memang itu yang kita pasti sebelum daripada kedatangan Nabi ke Madinah. Ada seorang tahu, Yahudi ni, nama dia Yusha. Yusha al-Yahudi. Ini merupakan seorang pendeta. Yusha ni kan Nabi kan? Nabi Yusha. Tahu pun kami saya Nabi Yusha Nabi yang pernah matahari ditahan daripada terbenam untuk membolehkan baginda sembahyang asar pada waktu itu. Nabi Yusha bin Nun namanya. Asalnya dia yang jadi Fata Musa. Dia dah jadi orang setia kepada Nabi Musa, yang ikut Nabi Musa pergi ke mana-mana beriman untuknya. Termasuklah ketika mencari Khidir yang dikabarkan dalam surah Al-Kahfi itu. Yusha bin Nun. Cepat saya tahu Yusha ni nama common di kalangan orang Yahudi lah. Saya baca pula daripada kitab yang kedua pada pagi ni, namanya Syaraful Mustafa oleh Al-Imam Al-Imam Al-Hafiz Al-Qudwa Al-Wa'iz Abi Sa'ad Abdul Malik bin Uthman Muhammad bin Ibrahim Al-Kharqushi An-Naisaburi. Naisabur Al-Kharqushi An-Naisaburi ni buku ni. Banyak jilid tahu ni, jilid yang keberapa? Jilid pertama. Kitabnya ada 6 jilid semuanya. Tajuk dia Syaraful Mustafa, kisah tentang kemuliaan Mustafa SAW, Nabi kita SAW. Sajalah saya tuan-tuan nak share dengan tuan-tuan lah kepentingan baca. Baca itu menambah iman, mudah-mudahan berkat diri kita kepada Tuhan, membuka kepada kita banyak pintu-pintu pengetahuan, insya-Allah. Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, buka atas kita pintu-pintu orang yang arifin, yang dekat denganmu, yang mengetahui tentang hak-hakmu, tanggungjawab padamu. Amin ya Rabb. Rawah Salamah bin Waqash annahu kana fi bani Abil Ashhal Yahudiyun yusama Yusha wa lam yakun fihim ghairuhu Yahudi wa kana fi Sawma'ah wa kana banu Abil Ashhal ya'tunahu wa yatahaddathuna 'indahu wa kana kathiran ma yaquluna ba'al mauti ba'san wa jannatan wa naran fayadhhakuna minhu wa yaquluna ma ba'al mauti shay'un فيرد ذلك عليهم فناداهم يوما عند الصبح على صومعته فاستنكروه واجتمعوا إليه فقالوا ما لك؟ قال هذا كوكب أحمد قد طلع وهذا كوكب لا يطلع عليه إلا بنبوة ولم يبقى من الأنبياء إلا أحمد فجعلوا يضحكون منه وجعل يقول يأتي والله مصداق قولنا وتصديق كتابنا يخبركم إن بعد موتنا جنة ونارا إنما هو من أهل الأوثان فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به من شاء الله وما آمن به بنو عبد الأشهل كلها غيره ولما أسلمت بنو عبد الأشهل قالوا له اخرج من دارنا وجوارنا. Ada seorang Yahudi namanya Yusha bin Nun. Namanya Yusha Yusha, bukan Yusha bin Nun, Yusha dari Yahudi. Yusha bin Nun itu Nabi sebelum Islam. Alhamdulillah. Jeruzia, naam. Hello anam. Cik Maida, alhamdulillah. Hamna Ahmad, Muhammad Saifullah, Jamalia, Sabran, naam. Lady Nadia, terima kasih semua. Jadi si Yusha ni, dia ada seorang pendeta, duduk di kalangan Bani Abdul Ashhal, itu orang Arab di Madinah. Orang Arab di Madinah, dia yang kita panggil sebagai Aus dan Khazraj itu, ada tribe-tribe dalamnya, antara Ibn Abdul Ashhal. Maka si Yusha ni, dia duduk dalam kabilah Bani Abdul Ashhal, orang Arab lah. Dan dia duduk dalam Sawma'ah. Sawma'ah ni sinagog. Dia ada surau di sini, dia beribadah kat situ. Dan orang-orang Arab Bani Abdul Ashhal datang kepadanya untuk bertanya kepadanya. Maklumlah orang Yahudi pada zaman itu dinilai sebagai orang yang alim, yang berpengetahuan, kerana mereka memiliki kitab Taurat. Orang Arab tidak ada. Masa tu mereka belum datang Nabi kepada mereka, belum masuk Islam lagi, belum mereka tahu tentang Quran lagi. Jadi mereka mendengar daripada Yusha ini. Yusha ni berkata bahawa lepas mati nanti ada kehidupan balik semula. Kalau saya tuan-tuan semua yang hadir, barakallahu fikum, alhamdulillah. Sekali saya umumkan, tuan-tuan ada nak melakukan ibadah haji dan belum dapat giliran, tuan-tuan boleh semak bersama kami. Mudah-mudahan ada peluang boleh pergi bersama saya. Haji tanpa giliran, insya-Allah. Bagi yang tak ada peluang untuk pergi haji dalam nanti sekian lama, wang pun telah ada, boleh pergi bersama kami Zan Travel. Haji tanpa giliran, insya-Allah. Tanpa giliran. Dan bagi mereka nak buat ibadah haji pun, upah haji pun boleh mentaklifkan tanggungjawab ini kepada kami, insya-Allah.
Satajidni insya-Allah minas salihin. Tuan-tuan akan dapati kami lakukan dengan terbaik insya-Allah. Kerana kita akan usaha dapatkan orang yang terbaik untuk melakukan badal haji, upah haji kepada mereka yang telah wafat itu, kalangan keluarga, ibu bapa, adik-adik dan sebagainya. Bagi mereka yang sakit dan tiada harapan untuk sembuh pun bolehlah dibuatkan badal haji untuk mereka. Boleh berusaha dengan kami di Zazan Travel. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Azam, naam, Kak Chu, Zahimi Arif. Bagi tuan-tuan yang tahu lebih lanjut tentang apa-apa trip kami ke, boleh tengok di Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Telegram, pergi ke Telegram, pergi Sahabat Ustaz Zahazan. Ustaz tu ejaknya UST. Nanti boleh tahu lah apa-apa trip yang saya buat ke Jerman ke, trip penyesaman di Thailand ke. Kita ada trip-trip menarik insya-Allah. Baik, kembali pada kisah Yusha ni. Yusha adalah seorang Yahudi yang mengetahui banyak perkara dan telah mengatakan kepada orang Arab bahawa selepas mati nanti ada kehidupan semula. Ada syurga dan neraka. Maka orang Arab pun mentertawakannya. Ya ke engkau wahai Yusha? Mereka sukalah mendengar cerita-ceritanya, tapi mereka tak beriman lah orang Arab ni. Kedudukan orang Yahudi di kalangan orang Arab ni macam orang Cina di kalangan orang Melayu lah. Orang Melayu ni baik-baik. Orang Cina datang, berniaga, diraikan, dijaga. Bahkan orang Cina tu memiliki kebun, memiliki tanah. Itulah sifat orang Melayu kita. Baik, beradab, bersopan. Itulah sifat orang Islam. Lemah lembut orangnya. Kan? Cuba sebaliknya. Tanya, tepuk dada tanya sendirilah. Tanya Iman. Jadi begitu Yahudi ni duduk kalangan orang Arab, diraikan. Dia bahkan sepada rumah ibadatnya sendiri. Orang Arab suka datang kepadanya. Ya Syah, boleh check dengan Zazan Travel. Kami ada beberapa package lah. Package yang paling dekat dengan Masjid Haram, yang jauh sikit. Package yang kita duduk di apartment, bukan di hotel. Yang tu murah lah. Mudah-mudahan siapa yang tak ada kemampuan tapi adalah kewangan untuk pergi, bolehlah pergi package yang namanya Tawab itu. Tawab, package bertaubat insya-Allah. Banyak taubat, tawab insya-Allah. Program kita penuh di sana. Program ilmunya disampaikan oleh guru-guru kita. Tak adalah buang masa sebagainya. Kalau kadang kita pergi sana dalam keadaan tidak ada bimbingan ni, maka lalai lah. Musim haji, pergi haji tapi banyak melakukan perkara-perkara tak ada pentingnya. Tapi kami di Zazan Travel, alhamdulillah, kita punya fokus adalah untuk mengkhatamkan Quran 30 juzuk, memahaminya. Tadabbur namanya. Kita ada package tadabbur, ada package tawab, ada package barakah. Alhamdulillah, memahami. Bagi tuan yang berminat kesempatan untuk menaikkan ibadah haji tapi belum dapat panggilan, boleh pergi bersama kami. Package haji tanpa giliran. Alhamdulillah. Masalah. Bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ kita update apa-apa macam perkara di sana. Terima kasih sekali kita jelaskan. Maka Yusha Yahudi ni telah berkata kepada orang Arab nanti akan ada syurga, neraka, kehidupan balik semula. Dia explainkan. Tiba-tiba pada satu hari ketika dia sedang beribadah itu, dia menjerit sekuat hati. Maka semua Bani Ashhal tu keluar. Ada apa wahai Yusha? Ada apa? Yusha berkata, telah sampai, aku telah nampak bintang muncul langit menandakan munculnya Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Nanti dia akan memberitahu kamu tentang apa yang aku cakap ni semua bukan kebenaran, kata Yusha ini. Falamma qadima Rasulullah sallam amana bihi man syaa wa man syaa Allah wa amana bihi banu Abdul Ashhal kulluha ghairuhu. Dan Nabi pun akhirnya sampailah ke Madinah dan mengislamkan. Para sahabat mendedangkan tala al-badru alaina tu. Maka berbondong-bondonglah penduduk Madinah masuk Islam. Masuk Bani Abdul Ashhal yang sebelum itu mendustakan kisah dibawakan oleh Yusha ni tadi. Masalahnya Sabiah. Masalah. Niat Hashim, niati Hashim. Nusiah. Masalah semua sahabat yang hadir. Zikri Kamaluddin. Zita Husin. Ugaya Sulaiman. Umiti. Farhana. Isya Husin. Barakallahu fikum. Ada dua pengumuman yang saya buat tadi. Yang pertama, kalau tuan nak pergi haji, belum dapat giliran, boleh usaha pergi bersama kami. Saya sendiri bimbing jemaah Wazari dan juga sahabat saya di kalangan ustaz-ustaz yang terkemuka. Ustaz Muhammad bin Osman dari Tawau, Ustaz Sudin dari Melaka, Ustaz Firul dari Bera, Ustaz Ramli dari Puncak Alam, insyaAllah. Siapa lagi? Nak minta Dr. Fauzi dari UIA, dari tuan-tuan minat untuk menaikkan ibadah haji bersama kami. Alhamdulillah. Fadlan Saudin, Zawani Rahman, alhamdulillah semua, Wazari. Sayangnya bila Nabi sampai ke Madinah, orang Bani Abdul Ashhal yang sebelum itu mendustakan Nabi, mereka masuk Islam. Kesemua mereka sekali masuk Islam.
Inna hidayah Allah. Dan semua penduduk Madinah di kalangan Arab masuk Islam. Kecuali Yusha yang dahulunya menceritakan tentang putus Nabi, dia sendiri tidak masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia dah tahu describe Nabi ni jelas. Ya, ini mukjizat Nabi SAW lah, bahawa kedatangan baginda telah pun disebut dalam kitab Taurat. Cuma orang Yahudi itu tidak mahu beriman. Itu adalah urusan mereka. Dan bila Nabi mengetahui tentang perkara itu, falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah muhajiran akhbarahu Ubay bihadzal khabar faqala Rasulullah law aslama Zubair wa zawuhu min ru'asaihi la aslamat yahul kulluha li'annahum kanu taba'an li ru'asaihim. Nabi telah bersabda mengulas peristiwa ini, kalau orang macam Yusha ini masuk Islam, maka tentulah semua orang Yahudi akan masuk Islam. Tapi kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka jana daripada kedudukannya sebagai ketua, sebagai leader dalam masyarakat yang Yahudi itu, maka mereka tidak masuk Islam, maka pengikut-pengikutnya pun tidak masuk Islam. Ada salah-salah Zainal Wahidun. Kita cerita tentang mukjizat Nabi kita SAW. Baik faham ni antara kisah putusan Nabi SAW dengan mukjizat-mukjizat yang datang kepada baginda, yang dibawa di baginda. Baik, lihat lagi. Naba'ul ma'i min baini asabi'ihi wa takfiruhu wa barakatihi. Cerita tentang bagaimana air keluar dari jari jemari Nabi SAW. Dan baginda telah pun membanyakkan air itu untuk digunakan oleh sekalian orang Islam dengan keberkatannya. Yang mulia Syarifah Salma, pernah dengar cerita ni tak? Nabi terbit air dari jari jemari baginda SAW. Ketika itu para sahabat kekurangan air, tidak ada air. Alhamdulillah Barakallahu fikum, hang kebun. Jamalia Sabran, Saidah Malik, Mira Razak, Naam, Muazilah, Nadrah, Syamsul Nuam, Naam, Zaiti, Naam, Alhamdulillah semua. Amal ahadith fi hadha fakathirun jidda. Rawah hadith Nabi al-Ma'i min asabi'ihi jama'at min as-sahaba minhum Anas wa Jabir wa Abu Ibn Mas'ud wa Anas Malik radhiyallahu anhum. Kisah tentang munculnya air daripada jari baginda ini diriwayatkan oleh ramai para sahabat, antaranya Anas, Jabir, Ibn Mas'ud dan juga Anas bin Malik. Ya. Contohnya, ra'aitu Rasulullah muhanat salatul asri faltamasal wudu'a falam yajidu fa'utiya Rasulullah sallallahu biwudu' fa wada'a Rasulullah sallallahu dhalika alina bi yadahu wa amara an-nas an yatawadda'u minhu. Faqala fara'aitu al-ma'a yanba'u min baini asabi'i fatawadda'a an-nas hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Satu hari ketika mereka nak mengambil wuduk untuk sembahyang asar, mereka dapati air tak cukup. Maka dibawa kepada Nabi SAW seberkas air. Maka Nabi telah pun masukkan tangan baginda dalamnya dan menyuruh para sahabat untuk ambil wuduk daripadanya. Dan kami dapat melihat air terbit daripada jari jemari Nabi SAW macam mata air sallallahu alaihi wasallam. Ni yang merupakan mukjizat Nabi yang berikutnya. Tadi kita cerita tentang Quran, kita cerita tentang tabulahnya bulan. Sekarang kita cerita tentang terbitnya air dari jari jemari Nabi SAW. Mazatus Siha, Zainuddin Harun, Naam, Adman, Ustaz Harun, Syamsul Anwar, Naam. Baik, yang berikutnya. Tafjirul ma' barakatihi, memancarkan air dengan keberkatan baginda SAW. Wa mimma yushbihu hadha min mu'izatihi tafjirul ma' barakatihi wa ibti'athuhu bimassihi wa da'watihi. Antara yang menyamai perkara ini adalah terpancarnya air dengan keberkatan baginda, dengan sentuhannya dengan doa Nabi SAW. Disebut dalam Muwatta' oleh Imam Malik, tentang hadis berkenaan dengan perkara ini. Ada banyak hadis daripada para sahabat, contohnya Salamah bin Aqwa'. Tahu tak Salamah bin Aqwa' ni siapa kelebihannya? Salamah bin Aqwa' ni sahabat Nabi yang kekuatannya macam kekuatan satu batalion tentera. Beliau yang terlibat dalam peperangan Zikirat namanya. Dia seorang saja boleh mengatasi ramai pencuri yang mencuri unta Nabi SAW, yang mulia Rasulullah ni. Salamah bin Aqwa', dia punya lari ni macam kuda. Kuda pun dia boleh kejar. Allah, lajunya, Masya Allah, subhanallah, barakallahu fikum. Kita duk ingat ada pelari-pelari terpantas di dunia saja. Rupanya sahabat Nabi ni macam karakter ada. Pejuang, mereka yang merupakan seorang yang kokoh, yang kuat ingatannya. Ada yang sahabat macam Salamah bin Aqwa' ni memang tegap dan kuat. Tangannya saja besar macam, besar sahabat berkata salam dengan dia, salam macam besar tangannya. Radhiyallahu anhu wa ardah. Ni sahabat namanya
Salamah bin Aqwa. Nanti kita akan berkenalan dengan sahabat-sahabat ini lebih lanjut, insyaAllah. Baik tuan saya nak umumkan bagi tuan yang kesempatan juga nak menunaikan ibadah umrah Ramadan, kami ada kekosongan lagi tau. Tak banyak dah. Bagi tuan yang nak pergi, insyaAllah saya akan bimbing grup pada 23 Februari. Kita sempat puasa di Mekah dan kemudian kita pulang dari Madinah. Bagi tuan yang minat boleh ikut kami trip. Kami pun ada trip Ramadan 2 minggu pertama, 2 minggu terakhir, trip bulan Syawal pun kita ada. Bagi tuan-tuan yang minat untuk menyertai kami dalam trip ke Ramadan, bawa bimbingan saya, kita akan bagi pada awal Ramadan. Lebih kurang 4 hari di Mekah. Lepas tu kita pulang. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, ada peluang, jom pergi umrah bersama saya pada 23 Februari. Masih ada kosong lagi, sikit lagi. Ustaz Sunia Aswandi, Faizul Ali, barakallahu fikum. Mobil Baba, Syamsul Anwar, Zaiti, Rasulullah semua yang masa yang belum pernah puasa Ramadan di Mekah, menunaikan umrah. Jadi sebut hadis al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajatan, ataupun hadis lain al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umrah dalam Ramadan sekali sama dengan ibadah haji. Dalam hadis yang lain mengatakan sekali Ramadan, umrah Ramadan sama dengan haji bersamaku SAW, bersama dengan Nabi SAW. Turufain, nanti boleh cek dengan Zazan Travel. Umrah bersama Ustaz Zazan di awal Ramadan. Hajar Fazilah Hasan, Zamna Samin, Sabrina B, Pengiran Nohayati, sahabat-sahabat saya dari Brunei ke, dari Indonesia, dari Singapura, dari Thailand, di mana saja kalian berada, mudah-mudahan dapat manfaat kuliah kita pada pagi ini tentang mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Ada banyak lagi perkara. Nabi membanyakkan makanan di rumah Jabir ketika Jabir menyediakan makanan untuk para tentera yang menggali parit untuk perang parit itu. Ada banyak lagi perkara saya nak baca untuk tuan, insyaAllah, daripada kitab Syifa fi Huquqil Mustafa. Walaupun saya berada di Mekah dalam permangan pagi esok, doakan insyaAllah saya akan cuba mengadakan kuliah di sana. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ikutlah perkembangan masa ke semasa kami di sana. Doakan untuk kami dapat menunaikan umrah mabrurah, perjalanan diberkati, tambah rezeki, diberi kesihatan, keafiatan. Dan saya mendoakan untuk tuan-tuan semua supaya dalam pemeliharaan Allah, kesihatan, keafiatan anak-anak kita yang menghadapi peperiksaan penting SPM berjaya kesemuanya sekali dengan cemerlangnya. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa tolong war-warkan Ustaz Zazan ada pimpin grup haji. Bagi siapa yang minat bolehlah mendapatkan maklumat lebih lanjut daripada Zazan Travel. Hajar Fazilah, Juraimi Bahari, Zaiti Akil, Cik Am, Ruhaya Ibrahim, Haifah Rahina. Kami ada banyak package package yang murah, duduk jauh sikit, tapi ada kuliah-kuliah yang disampaikan sepanjang waktu. InsyaAllah affordable untuk semua. Package yang pertengahan, duduk dekat sikit dengan Masjid Haram, lebih kurang 400-500 meter. Package yang paling dekat namanya Clock Tower. Clock Tower tu memang charge mahal tuan-tuan. Hotelnya mahal. Bagi ada kesempatan, ada peluang, bolehlah ikut saya di mana saja tuan-tuan ada kesempatan itu. Dan package kita yang berada di apartment tu kan, bukan hotel, tapi ada bimbingan ustaz tau. Makan pun 3 kali sehari, insyaAllah. Jadi bagi tuan yang berminat, boleh dapatkan maklumat lanjut daripada Zazan Travel. Terima kasih semua. Sama Ketagih, Nurihan, Faiz Ahmad Taib, orang muda. Ada kesempatan, jom pergi menunaikan ibadah haji. Kita pun tak tahu sampai bila kita rasa muda dan sihat, kerana penyakit boleh hadir bila masa salinan hidup kita. Mohon kepada Allah keselamatan. Antara doa yang paling penting, yang paling banyak Nabi ucapkan adalah Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni doa minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tahu doa ni? Doa supaya selamat dari penyakit-penyakit bahaya. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Doa-doa supaya mohon pada Allah keselamatan daripada penyakit-penyakit bahaya. Nanti boleh dapatkan doa ni dekat grup Telegram sahabat Ustaz Zazan. Baik, Wan Ros Hamiza, Nur Syikin, Abu Talha, doktor-doktor yang dimulai kat Baskar. Jamidah Mak Ketik. Mudah-mudahan kalau ada peluang boleh ikut anda dalam program haji pada kali ini. Bimbingan anda sendiri. Kita akan belajar tafsir 100 soal surah Al-Quran Tadabbur. Tahun lepas kami boleh buat dah.
Kuliah tafsir yang berpandukan kepada 114 surah daripada Al-Quran. Ya. Boleh macam tu. Abi Sufir lah. Razan semua, Hamisa, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih. Tanpa kalian tak ke mana. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sharing video ni kepada tuan-tuan kita lain. Bagi mereka yang belum like, belum follow Ana di TikTok, di Instagram dan juga di Facebook, boleh buat demikian. Terima kasih ya. Saya lagi mengharapkan sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan adalah kebaikan-kebaikan untuk kita sampaikan selalu. Normal ke untuk kita rasa risau dengan rezeki akan datang? Ya, mungkin biasa tu. Manusia memang berada di antara dua tarikan, hambatan, risau dan juga sedih. Risau terhadap perkara kata yang kita tak pasti. Tapi risau ni kita boleh rawat. Pertama sekali dengan dekatkan diri dengan Al-Quran, baca Al-Quran, berdoa, kawan dengan orang saleh. Jadi perkara semikian ambil pengajaran daripada kisah para sahabat, dan ambil pengajaran daripada apa berlaku keliling kita. Semua ni penting untuk memperbaiki diri kita. Terima kasih. Ya, itu normal. Memang manusia dia rasa bimbang. Tapi orang yang hilang kebimbangan daripada dirinya dan hilang kesedihan, itulah wali Allah sebenarnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang taraf wali Allah ni dia tidak takut masa depan yang belum pasti kerana dia buat yang terbaik, serah kepada Allah. Dan yang kedua, dia tidak sedia pada apa yang telah menimpanya. Nanti kita belajar buat ni, healing cara Islam. Terima kasih Ani Shu'aib. Terima kasih kemarin saya berhenti kat sini dulu. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Saya tak pasti besok sempat atau tidak, kerana esok saya dalam perjalanan pergi menunaikan umrah. InsyaAllah bila peluang nanti kita sambung. Tadi Madinah ke, di Mekah ke, tunggu tau. InsyaAllah saya maklumkan. Terima kasih semua yang belum join kami dalam sahabat Ustaz Zazan di Telegram. Dijemput buat demikian. Sahabat Ustaz UST. InsyaAllah nanti ada banyak informasi yang kami akan sampaikan masa ke semasa tentang haji, tentang umrah Ramadan, tentang kuliah dan sebagainya. Doa-doa yang kita pelajari. Doa yang saya ajar tadi amalkan. Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min baras wal junun wa juzam min sayyi'il asqam. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa wal adwa wal amal. Doa-doa ni amalkan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقوا الله منا ومنكم. Terima kasih semua. Terima kasih. Ingat haji, ingat Ustaz Zazan insya-Allah. Saya akan bimbing jemaah haji tahun ni. Bagi tuan yang menunggu giliran belum dapat, boleh usahakan bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Dila Jasmi. Terima kasih Anwar Nadia, Mas Syafiq, Siti Haniza. Tolong sampaikan mereka semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Numala Samsu. Terima kasih Rafi'ah Masya, Asfani Ahmad, Jamida. Terima kasih. Rizal Abidin, terima kasih. Rizal Abidin, terima kasih. Suryati Hashim, terima kasih. Ijazi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.